Hai Kak, Hai. laksa satu berapa? Oh, saya nak satu. Nama kedai ni Dapur Digital ni kenapa Kak? Dapur Digital ni adalah usaha kerajaan untuk golongan wanita B40 lah. Selain laksa, Kak jual apa lagi? Kita ada mi rebus, nasi ayam geprek. So macam menu lunch kita ada nasi belau lah. Selalunya menu lunch je lah kat sini. Menu lunch je sampai apa tu kita ada minum petang jugalah, goreng-goreng macam tu. Yang berniaga sekali dekat sini siapa Kak? Jiran-jiran satu flat ni lah. Oh, jiran-jiran flat Wang Semaju ni ya. Betul. Buka kedai pukul berapa Kak? Kita buka daripada pukul 10 sampai pukul 6 petang. Okey, siap. Korang nak makan sedap macam air tangan mak? Jom check out Dapur Digital. Ini bukan biasa-biasa weh. Dapur Digital ni projek power dari kerajaan untuk support wanita B40 dalam dunia bisnes dengan latihan dan bimbingan. So setiap kali korang order makanan, korang bukan je makan makanan sedap, korang juga support impian akak-akak ni. Makanan dia memang fresh, menu dia tukar setiap hari. Confirm tak bosan kalau makan hari-hari pun. Harga dia memang murah gila weh. Tak payah fikir panjang. Dia ada 5 cawangan dalam Klang Valley kalau nak lepak makan kat kedai. Tapi kalau korang malas nak keluar, GrabFood, Shopee Food, Foodpanda semua ada. Order je dari rumah. Korang check out link dekat bawah ni untuk order. Kalau korang nak buat event, diorang pun ada servis catering untuk majlis korang. Check out link dalam website ni untuk info lebih lanjut. Kepada member-member yang selalu tanya, bro, makan mana hari ni? Tag diorang makan dekat Dapur Digital hari ni. Bye!